Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bayangkan, kita berdiri di sebuah pulau yang menyimpan kisah lebih 550 juta tahun lamanya. Di hadapan kita, terbentang gunung ganang batu kapur yang megah. Di bawah kaki kita, tersimpan sejarah bumi. Di sekeliling kita, terdapat pelbagai flora fauna dan warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Langkawi. Saya, Muhammad Azam bin Muhammad Abdul Kahar, Geopark Junagai anda. Di lensa ini, saya ingin membawa anda menjelajahi keindahan Langkawi UNESCO Global Geopark, sebuah khazanah yang bukan sahaja milik Langkawi, malah milik dunia. Di lautan luas ini, angin menyentuh perlahan seperti bisikan yang menenangkan jiwa, dan alam seolah memeluk dunia dengan penuh kelembutan. Tak ada lagi. Dulu kayu lah. Apa semua kayu ni. Jadi kalau ada benda ni lagi okey ke, lagi banyak income ke macam mana? Because it's a nice island. I wanted to have a relaxing, quiet island. Langkawi is, we like how quiet it is, and we like how peaceful it is. So we've already done the two bits of it so far, but the geopark, it's nice. It's nice as it is. Geologi Langkawi terunggul dan termegah. Langkawi Geopark, nama yang diberi. Langkawi UNESCO Global Geopark. Bersama bunga cengkir dari yang mula-mula masuk tadi di Kemeyo tahun 19 tujuh untuk meningkatkan semua punya pembangunan gaya. Bunga tu pun berjuang. Untuk maksudnya bukan bunga pokok bunga tu. Gagalkan angkara, dia bukan masuk bunga tu. Bani minyak ni dia bukan unsur mistik. Kita belajar berempuh, bertumbuk 6 bulan bila kita sakit badan, ada luka-luka, lebam-lebam. Jadi untuk pulihkan badan kita balik, bani minyak tu dia bukan ada unsur mistik ke kebal ke, ada. Dia tak ada benda tu. Sebab minyak tu dia ambil lapisan atas. Atas tu dia tak panas lah macam Tak ada lah apa rendam tangan kita. Minyak tu panas. Tapi panas yang orang kata apa? Sebab tapak tangan kita ni pun tebal. Yang dekat sini kami yang 6 bulan tu kami jaga limau lah. Beza kami dengan silat lain, kami titik limau dekat mata. Macam tu je lah. Limau tu sakit, dia kata kita sakit, bohong lah sakit. Kalau sakit kita boleh tahan lah. Kita dah sakit lebih lagi. Yang tu pun tak ada unsur mistik juga limau tu pun. Dia cuma kita nak cerahkan mata kita. Ubat lah maknanya. Ya, itu pun diisi juga dengan ayat Quran. Betul ada tata cara dia. Ada tiba-tiba sama seperti batuan purba yang teguh berdiri menentang masa, warisan silat Melayu juga terus kekal hidup. Dahulu, silat menjadi ilmu pertahanan diri para panglima. Hari ini, ia diwariskan kepada generasi muda melalui pelbagai pertubuhan silat di Langkawi. Silat bukan sekadar seni mempertahankan diri. Silat mengajar kita hormat. Silat mengajar kita disiplin. Silat mengajar kita mengenali akar budaya kita sendiri. Jika batuan purba menyimpan sejarah bumi, silat pula menyimpan sejarah bangsa. Jika kita menjaga batuan geopark, kita juga mesti menjaga warisan budaya, kerana tanpa pemeliharaan, warisan boleh hilang. Geopark adalah tentang hubungan antara alam,
budaya dan manusia. Gunung Mat Cincang berdiri sebagai saksi usia bumi. Silat Melayu berdiri sebagai saksi jati diri bangsa. Inilah legasi yang mesti kita pelihara bersama. Jopak kita, legasi kita. Langkah purba, jiwa tanah Jopak Langkawi.